Okay guys, kita kembali dengan sebuah kereta. Ini adalah Honda Stepwagon RC1 facelift tahun 2021. Yang ni unit recon unregistered. Kereta ni kita nak jual dengan harga murah-murah saja. Kita nak jual dengan harga 163,000 body price. So apa yang anda dapat dengan model baru, dia facelift, muka hadapan dia nampak lebih macul, lebih garang kalau dibandingkan model lama yang nampak murah sikit ataupun nampak pattern orang tua sikit. Yang ni lebih premium look, more luxury. So yang ni dia datang dengan ada daytime lighting dan juga front LED, full LED. Bawah dia pun, fog lamp dia pun LED Yang ni dia ada front camera, parking camera. And then dia datang dengan ada front sensor dan rear sensor lah, macam biasa. So let's go, kita tengok keseluruhan body dia. Untuk kereta ni, belakang dia Honda Odyssey Absolute punya cutting facelift dia macam ni. Dia datang, lampu dia ada sikit macam pattern-pattern Honda Civic FE, betul tak? Dia punya pattern-pattern dia, lampu belakang dia nampak dia tenggelam, color gelap macam tu kan. Memang cantik lah. Lepas tu dia punya trim dia, Absolute dia kat sini pun color dia bukan color chrome biasa, dia macam gold chrome sikit. Bukan Gold Coast Gold Coast Australia tu lain. Okay dah, jom kita tengok door trim dia. Yang ni spek Absolute biasa, bukan EX. So yang ni dia datang dengan fabric. Yang ni panel kayu-kayu, ala-ala kayu. Kat sini dia ada cup holder. Meter dia digital. Mileage dia original lah. Kita tak ada adjust, kita tak ada sebarang penipuan. Kalau beli kereta dengan saya, kita tak ada adjust mileage, tak ada adjust grade dan tak ada adjust report lah. So duty pun kita bayar penuh. So apa yang abang nampak kat sini, abang boleh check, screw, tengok sendiri. Senang kita. Pedal shift original ada, walaupun yang ni gearbox CVT. Dia dah ada pedal shift. Dan KSS pre-crash, autonomous cruise control, button semua kat sini. Yang ni infotainment dia untuk Getter sound speaker. Original daripada Japan. Yang ni Getter untuk Odyssey Tune. Speaker dia memang mantap. Memang mantap. Sedap. Okay. Power door kiri kanan. Yang ni tak ada power boot. Seat untuk dia dipanggil bahagian tengah ni, saya suka panggil dia sebagai seat zero gravity lah. Sebab dia boleh cangkrang macam tu. Dia boleh bulat macam tu. Kalau kita bandingkan dengan naik Automan kaki dia, memang perehat kaki dia memang nampak comel duduk macam tu. Kalau tidur jalan jauh, memang selesa seat dia. Memang betul-betul selesa. So berminat nak dapatkan kereta Odyssey ni, boleh hubungi saya di 017 714 5604. Ingat recon, ingat Nabi. Cari recon, cari Nabi. Pastikan rate original, mileage original dan duty dibayar benar. Bye bye. Assalamualaikum.